gelap-gelap ni? Ya Allah. Buat apa ni? Nak buat rose juga. Kan ibu dah buat rose. Kenapa main dekat dapur gelap-gelap ni? Ibrahim. Mami, how is it? Is it good? Good. Trust me, you guys don't have to pergi Cinnabon lagi lepas ni. Good. Mami sedap ke? Thank you, baby. No, baby cannot, okay? Baby sabar, okay? Bila besar baru makan. No. Assalamualaikum and Hi, welcome back to my channel. So today, I akan ajar dekat korang macam mana kita nak buat soft cinnamon rolls. Tengok rolls ni. Korang dah tak perlu susah-susah keluar rumah pergi Cinnabon untuk beli. And korang boleh buat sendiri dekat rumah. Selamat mencuba. Don't forget to like, subscribe, comment and share. Untuk resepi, I akan letak dekat description bawah. Korang boleh tengok dekat situ sebab this one I buat adunan kecil je. Selalunya I akan ikut resepi dekat bawah, kita akan dapat banyak sikit. Tapi sebab hari ni tak ramai orang nak makan, so I akan buat separuh daripada adunan resepi dekat description. Okey, untuk susu ni, korang kena guna warm milk, okey? Susu yang tak sejuk dan juga tak panas. Macam korang baru beli tu, tak payah simpan dalam fridge, korang boleh terus guna. Sebab kalau tak, nanti yeast tu tak akan bertindak balas dengan susu. Bila dah kacau semua sampai sepati, korang biar je 10 minit atau lebih pun tak apa, sampai korang akan nampak yeast tu dah bertindak balas dengan semua benda bahan-bahan yang lain macam ni. Kalau ada masa kalau rumah kita sejuk atau time tu hujan, akan ambil masa lama sikit untuk dapatkan yeast yang macam tadi tu kan. Kalau untuk tepung, dah macam-macam tepung I cuba guna. Antara tepung yang best untuk buat rolls is Baker's Choice dan juga Chopped Roast. Kalau tak ada antara dua ni, korang boleh je guna tepung gandum biasa, cuma kurangkan sikit jumlah tepung. Sebab tepung yang lain I dah cuba, kita akan dapat rolls okey. Cuma rolls tu keras. Okey, bila gaul ni memang dia tak akan jadi dough yang betul-betul dough macam dough roti. Dia memang akan jadi macam sticky dough. So inilah tekstur yang kita nak. Kalau korang tak dapat tekstur sticky ni, maksudnya korang dah terlebih letak tepung. Kalau boleh this part, nanti korang dah wrap, korang balut dan angkat, letak dekat tempat yang paling panas kat tempat rumah korang. Tak kisahlah dekat dapur ke, kat depan ke. Macam I tadi, I letak dekat tingkap. Gula, baru korang akan dapat rasa yang sangat-sangat balance and sedap. Okey, lepas sejam atau lebih sikit pun tak apa. Dia tak akan kembang sangat-sangat sebab this one is like actually a sticky bun macam tu. Dia tak akan kembang macam kalau korang buat roti. So letak tepung, letak this one semua ikut resepi.
Gaul biasa je bagi rata, baru kita akan uli dengan tangan dalam 10 minit. Okey? Okey, untuk part uli ni korang uli dengan tangan selama 10 minit. Kalau dia tak sebati, iya. Kalau dia mesti melekat dekat tangan, iya. Korang just tambah tepung sampai dia tak lekat dekat tangan. Kalau meja tempat korang uli tu kecil, korang boleh bahagikan adunan ni jadi 2, baru bentukkan dia untuk kita letak dia punya filling. Okey, untuk part potong ni kalau tak ada dental floss, korang boleh guna benang. Tapi benang tu make sure korang sapu dulu dengan minyak. Okey? Okey, this one tutup dengan towel. Tak payah tutup dengan plastik lah. Kita nak dia ada udara lagi. Kalau yang ni korang nak dia crispy, boleh panggang sekejap dalam oven dalam 2-3 minit untuk dapatkan dia punya walnut tu crispy. Masya Allah, buka-buka je oven, bau rumah korang mesti macam kedai Cinnabon, tahu tak? So, cepat-cepatlah siapa-siapa yang ada cukup bahan tu pergi buat sekarang, okey? Lepas tu korang dah boleh keluarkan lah, panas-panas pun tak apa je sebab dia kan roti. So, dah tiba lah. I rasa semua orang punya favourite part is to decor dia punya cinnamon roll. Kalau macam I, selalunya I akan buat macam-macam jenis flavour. Kalau kita nak berniaga, korang boleh tengok dekat my previous reels. Ada macam-macam flavour, Biscoff. Korang boleh buat Oreo, Nutella. Tapi kalau ikutlah, kalau kita buat Biscoff, inti dia kat dalam, filling dia pun Biscoff. Cuma cinnamon sahaja, kita letak cream cheese. Kalau korang jual chocolate roll, korang letak filling dia pun chocolate and tabulah. Chocolate chip Hershey's. Lepas tu tabur Biscoff crumbs atau Oreo crumbs. Dah siap. So this one, I guarantee kalau korang tengok this part, ya Allah, lembutnya roti ni. Lembut-lembut sangat lah. Sampai malam pun akan still lembut. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoy and dapat ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang tu semuanya daripada I sendiri. Assalamualaikum.